Astagfirullah, pantas saja besoknya meninggal. Inilah 5 tanda ajal. Sudah dekat menurut Islam. Apakah kamu pernah merasakan? Salah satunya, pertama, 100 hari sebelum kematian, tubuh menggigil hebat. Tapi, tanda ini biasanya tidak dirasakan oleh mereka yang terlalu sibuk dengan dunia. Kedua, 40 hari sebelum ajal, pusar berdenyut kencang. Ini petanda bahawa hidup kita sudah semakin dekat dengan akhir. Ketiga, 7 hari sebelum kematian, nafsu makan meningkat. Orang sakit yang biasanya tidak selera makan, tiba-tiba nafsu makannya tinggi. Keempat, 3 hari sebelum ajal, dahi terasa berdenyut kencang, seakan tubuh memberi isyarat bahawa waktu sudah hampir habis. Kelima, 1 hari sebelum kematian, ubun-ubun berdenyut hebat. Ini tanda bahawa kamu tidak akan menemui waktu lagi. Share ke orang terdekatmu siapa tahu ini jadi pengingat sebelum terlambat.